Saya buat sunat pada seorang dewasa ni sampai 5 kali. 5 kali. Ini adalah seluar khas yang digunakan selepas berkhatan. Saya tawarkan perkhidmatan berkhatan dari semua golongan umur. Ada satu kes di mana dia tak boleh kencing langsung sebab lubang tertutup. So bila lepas sunat dia kata, "Doktor, thank you so much, sudah kencing selesa sekarang." Saya pernah dapat 4 pasien di mana dah berkahwin 5 tahun tapi tak dapat anak. Dia dah exclude semua female factor. So when I do circumcision after 9 months, they call me, "Doctor, thank you so much, my wife is pregnant." Berapa banyak modal yang doktor belanja untuk mulakan bisnes ni? Pada asalnya, saya juga ada mencipta alat untuk sunat. Untuk nak buat satu alat sunat ni, saya terpaksa buat pinjaman bank. Saya ambil hampir dalam RM200,000. Dan untuk pesawat berkhatan, saya rasa tak susah, dalam RM50,000. So almost total dalam RM250,000. Pernah masa mula-mula buat sunat ni, kita buat, saya seorang 60 orang. Daripada pagi sampai malam. Okey. Saya pernah dengar ada acara berkatan macam sunaton. Ya, sunaton memang kita ada buat. Dan ada paling ramai kita buat satu tempat tu dalam 213 orang in a day. Kita kena expect ada yang akan menjerit, ada yang akan menangis, ada yang happy, ada yang acah-acah berani. Tapi biasanya bila satu dah nangis, ramai semua akan nangis. Itu biasa. Tapi memang suasana tu seronok lah. Paling maksimum kalau musim cuti sekolah, saya boleh dapat dalam RM250,000 hingga RM300,000 sebulan. Tapi kalau bukan cuti sekolah, RM30,000 hingga RM50,000 sebulan. Itu secara kasar lah. Berapa banyak yang doktor perlu belanja untuk maintain bisnes ni? Fixed price macam rental, api air kan semua 10 hingga RM15,000 lah. Tapi non-fixed ni macam ubat-ubatan semua tu sebab dalam 5 hingga RM8,000 lah. Staff cost tu untuk berkhatan saja dalam RM5,000 hingga RM10,000 saja. Kami ada beberapa jenis kaedah bergantung pada umur. Untuk kanak-kanak juga kita ada 3 jenis kaedah. Kita ada solih ring, laser cautery dan satu kaedah laser diatomy. Saya cipta sendiri kaedah solih ring di mana kita guna plastik untuk tutup dia punya kepala zakar dia dan kita akan ikat kulit dia dan kita akan potong kulit yang lebih. Yang bagusnya dia akan tinggalkan ring kat sini dan ring ni akan jatuh sendiri dalam tempoh 10 hari. Jadi yang bagusnya dia tak perlu datang lagi sekali untuk buka, dan yang bagusnya dia tak ada jahitan. Luka dia cantik, semua satu line berbanding dengan kaedah laser di mana kita terpaksa jahit sebab kita tak perlu tenaga elektrik dan kita boleh bawa keluar khususnya ke kampung-kampung, ke hutan, ke pulau-pulau yang tiada alat elektrik. Kami membantu masyarakat untuk mendapatkan perkhidmatan berkhatan. Kalau ada orang yang minta atau request untuk guna gunting, masih ada yang dia kata saya tak nak laser langsung sebab dia percaya laser tu menyebabkan matinya urat lah, dia percaya, tapi tidak sebenarnya. So kita boleh jadi tempoh baik dan sakit tu untuk kaedah tradisional lebih kurang dalam 4 minggu. Okey, dan kita akan jahit. Manakala kaedah laser ni kita dah matikan pendarahan, so ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu saja. Dan yang terbaik kita bantu dia dengan untuk pergi kerja dengan kita ada seluar khas yang saya cipta sendiri, seluar cotton. Okey, ini adalah seluar khas yang digunakan selepas berkhatan. Okay, and then feel comfortable. And then dia boleh pakai seluar jean kalau dia pakai seluar ni. So tak payah pakai kain. So you boleh pergi kerja, naik motor, tak kena apa pun. Dia tak nampak bengkak lah. Tak. Nampak. Dia akan jatuh ke bawah. So dia akan jadi macam ni. Oh, sebab dia so dia bukan kat depan nampak besar situ, tak. Dia pergi ke bawah. Kita memang jangkakan, memang kanak-kanak yang datang kat sini semuanya takut. Jadi kita kena engage dengan ibu bapa tu awal sebelum datang sini. Yang kedua, bila datang sini kita wujudkan suasana di rumah. Dan kita akan bagi gula-gula kat dia, ada lollipop kita bagi dan kita akan tunjukkan video Upin Ipin. Kita tak terus datang, buka seluar. Tak, kita tak macam tu. Satu mitos yang biasa kita dengar, kalau orang dewasa datang sunat, mesti nak masuk Islam. Sebenarnya tak. Bukan. Saya nak hilangkan pandangan tu daripada masyarakat. Sunat ni bagus untuk semua orang. Ramai orang tak tahu sunat tu dapat mengelakkan 11 jenis penyakit. 6 pada lelaki, 5 pada perempuan. Kalau dia berkahwin dengan orang lelaki yang berkhatan, dia dapat mengelakkan penyakit tu. Antaranya ialah cervical cancer, HPV. Jadi sebab tu saya nak galakkan kepada semua perempuan di luar, kalau nak kahwin, sunatkan lelaki anda ataupun bawa dia pergi sunat dulu.
sebab bagus untuk anda sebenarnya. Saya ada pengalaman, saya buat sunat pada seorang dewasa ni sampai 5 kali. 5 kali. Kenapa 5 kali? Sekali pertama dia buat menggunakan tok mudim. Masa tu umur dia 11 tahun. Tok mudim dia tarik, potong tak cukup. Lepas tu dia lari. Lepas tu masa mau kahwin, badan dia besar. Lepas tu kulit tu ada lebih. Dia malu dengan bini dia, dia potong lagi sekali kedua. Lepas tu ketiga dia ada penyakit kencing manis menyebabkan badan dia kurus. Bila kurus, kulit dia ada lebih juga. So dia kata dia mau potong kulit lebih. Lepas tu dia jadi gemuk balik. Dia punya penis ke dalam. Kulit dia ada lebih juga. Dia mau potong, kata tak cantik. Kali kelima dia datang kata doktor mau potong sebab saya kata jangan. Sudah 5 kali saya suruh potong sama you. Cukup. So itu pengalaman yang benar. 5 kali sunat.